Suruhanjaya Tenaga menganjurkan Karnival Bijak Tenaga 2026 di Stadium Indira Mulia Ipoh pada Sabtu dan Ahad yang bertemakan Moh Bijak Tenaga sebagai antara usaha mendekati rakyat secara interaktif. Pengarah Bahagian Strategi dan Hak Ehwal Korporat Suruhanjaya Tenaga, Insinyur Teknologi Nur Hafizah Muhammad Hassan berkata, Karnival itu sempena Jubli Perak 25 tahun Suruhanjaya Tenaga mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan bekalan elektrik dan gas berpaip yang selamat, berdaya harap dan pada harga yang kompetitif. Melalui karnival itu, katanya, Suruhanjaya Tenaga mahu lebih dekat kepada rakyat melalui pendekatan santai dan mudah difahami untuk membudayakan literasi tenaga melalui pendekatan edutainment. Mesej kami adalah jadilah bijak tenaga. Kami galakkan semua warga Malaysia dan juga terutamanya warga Perak di sini untuk sama-sama memperkenalkan atau mempelajari tip-tip keselamatan. Dan dalam tip keselamatan, tip kecekapan tenaga ni kita buat entertainment. Maksudnya edutainment yang mana sambil-sambil dia belajar dan sambil-sambil berhibur. Kita ada pocket talk, kita ada Kahoot dan juga kita ada program-program bersama artis, Chef Anis dan sebagainya. Itu yang kami nak sampaikan. Bukan sahaja tenaga ni kita belajar di sekolah, malahal kita boleh belajar di rumah dan juga di mana-mana sahaja. Menurutnya, Karnival Bijak Tenaga sangat berbeza jika dibandingkan dengan karnival-karnival lain yang dianjurkan. Yang menariknya karnival ni, walaupun sekarang dah sampai baru tengah hari, kita dah terima 4,000 pengunjung. Kenapa? Sebab dia ada edutainment konsep. Maksudnya sambil-sambil kita mempelajari, dia adalah konsep interaktif yang mana dia pelanggan ataupun pengunjung sendiri dapat merasai konsep tenaga tu dengan lebih mudah dan interaktif. Beliau turut mengajak orang ramai, khususnya warga Perak untuk datang ke Karnival Bijak Tenaga di Stadium Indira Mulia Ipoh bagi menerokai aktiviti tenaga dengan lebih mudah dan interaktif, di samping membawa pulang pengalaman yang cukup menarik.